servis memang TikTok lah. Sebab nak tanya apa-apa, tanya je. Cik Adam memang dia akan entertain. Alright, Assalamualaikum guys. Hari ni kita deliver sebuah Proton X50 Premium Kal hitam. So customer ni daripada Taiping. So dia berurusan dengan saya untuk Proton X50. So ini adalah Cik Azizi. So Cik Azizi, saya nak tanya sikit kenapa Cik Azizi pilih saya dan bukan orang lain ataupun salesman lain yang ada dekat TikTok ni? Ya, sebab saya ada DM a few SA jugalah kan. Tapi macam Cik Adam saya tanya tu, sebab saya banyak tanya soalan sebelum saya beli tu. Jadi macam saya rasa macam Cik Adam dia entertain setiap pertanyaan saya tu. Itu yang saya macam okey lah, saya proceed dengan Cik Adam lah kan. Alright, so Cik Azizi, macam mana promo yang saya bagi ataupun servis yang saya bagi so far untuk kereta Cik Azizi ni? Maybe boleh share sikit dengan audiens saya. Okey, hari tu untuk premium Cik Adam bagi saya rebate lah. So bagi saya quite banyak jugalah sebenarnya untuk 10 servis. Memang TikTok lah. Sebab nak tanya apa-apa, tanya je. Cik Adam memang dia akan entertain. Okay, so terima kasih Cik Azizi. Semoga kita jumpa lagi. Segala kekurangan of course daripada saya dan sebenarnya daripada Allah SWT. Kalau ada apa-apa soalan, jangan ragu-ragu untuk tanya saya. Korang kat luar sana, andai kata korang berminat dengan Proton X50 ataupun apa-apa sahaja jenis kereta Proton, korang boleh tekan di beg biru di bahagian bawah ataupun DM saya. Saya tak sabar untuk nak deal dengan korang. So, terima kasih Cik Azizi. Kita jumpa lagi. Barang antik ni berkelas.